Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada semua pendengar. Selamat datang ke Dagang Podcast episod ke-11. Pada hari ini, kami membawakan seorang yang sangat istimewa dan sangat berbakat dalam bidang pendidikan. Kalau kita boleh tahu siapa dia, ya? Betul tak, Alif? Kita ada tetamu yang pakar dalam mendidik dan juga menjadi inspirasi kepada generasi muda pada sekarang ini. Jadi kita memperkenalkan Madam Nur Azrin, iaitu Ketua Jabatan Pendidikan Umum. Jadi Madam, apa khabar Madam? Alhamdulillah, hari ini baik. Assalamualaikum Wawa, Alif. Hari ini saya rasa istimewa sebab saya temu bual oleh dua pelajar saya. Alhamdulillah. Okey, yang saya bersama sepanjang SVM. Dan hari ini macam saya melihat pelajar sini dah mula matang, dah peringkat diploma. Jadi selalunya saya yang bertindak sebagai pengacara, tapi kita tukar posisi. Posisi kan. Okey. Jadi hari ini itulah takut saya pula yang terlajak. Okey. Alhamdulillah hari ini saya baik dan saya ingin menjayakan program podcast yang ke-11 hari ini. Okey, Madam. Alhamdulillah, kita sekarang ni masih lagi dalam bulan Syawal, bulan raya. Jadi tak terlambatlah untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada Madam. Ya, sama-samalah kita ya. Selamat Hari Raya juga. Maaf zahir batin. Baik. Sudah tentu hari ini Madam tahu kita akan banyak soalan kita nak tanya kepada Madam. Okey. Tentang diri Madam sendiri, tentang perjalanan Madam daripada awal sehingga akhir. Baik. Okey. Jadi Madam, untuk soalan pertama, Baik. boleh Madam bagi tahu kami flashback sedikit semasa Madam mula-mula mengajar? Okey, mungkin pelajar saya sendiri pun tidak tahu kot tentang asal mula-mula saya mengajar. Semasa saya mengajar kamu berdua pun, saya dah kira agak matang dalam tempoh perkhidmatan saya juga pun. Saya bukan guru baru ketika tu pun. Tapi sebenarnya perjalanan saya dalam kerjaya saya sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1995. Dah lama Madam. Cuba tolak 2025 dengan 19. Jangan guna kalkulator. Okay. Berapa tahun dah, Madam? 2025? Saya mula 1995. Kira ya. Okey. Jadi sebenarnya saya sudah 30. Ya, tahun 30. ini adalah istimewa sebab saya menyambut pada bulan Mei lah sebenarnya. Lagi 2 bulan saya akan genap berkhidmat selama 30 tahun. Lama kan 30 tahun. Tapi kalaulah saya boleh cakap 30 tahun tu umur saya, lagi best. Tapi dia umur mengajar. Saya bermula di sebuah sekolah vocational di Sarawak. Saya mendapat surat untuk melapor diri ketika itu di Sarawak. Jadi masa tu sebagai guru bahasa Inggeris, dan saya berkhidmat di Sarawak 6 tahun tau. Madam merantau. Saya merantau di Sarawak selama 6 tahun. Kemudian saya pun tukar status, dulu bujang, kemudian saya mendirikan rumah tangga. Lepas tu saya ada anak yang pertama. Kemudian Sarawak adalah bumi pertama saya berbakti lah sebagai seorang guru. Kemudian kami berpindah balik ke Johor. Johor pun sebenarnya bukan dalam perancangan kami, tapi oleh kerana suami saya mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran, jadi kami perlu berada di Johor Bahru sebab universiti yang suami saya sambung belajar tu adalah UTM. Jadi Johor Bahru lah. Jadi masa saya mula-mula datang sini, banyak betul kekosongan untuk guru bahasa Inggeris. Madam boleh pilih je, sampai seolah-olah pegawai tu, cikgu nak kat mana? Semua nak. Semua nak cikgu. Pulau. Gitu, poyo macam tapi macam itulah, macam keperluan untuk guru bahasa Inggeris tinggi. Jadi saya pilih. Lepas tu saya sampai sebut pada pegawai tu, bagi saya 5 minit untuk berfikir sebab saya kena bagi keputusan saya nak kat mana.
Semua nak. Azizah nak. Perdagangan nak. Teknik nak. Popular ni. Dia orang tak kenal saya. Dia orang nak guru bahasa Inggeris je. Sebenarnya. Tapi sebab saya dah berpengalaman, jadi dia menjadi satu bonus lah kan. Lah. Jadi dalam masa 5 minit, tak saya terfikir, saya hampir-hampir ke ERT Azizah. Hampir-hampir. Tapi saya teringat tentang perdagangan yang ketika itu pada 2001 dah ada reputasi pencapaian akademik yang bagus. Membuatkan saya fikir, apa kata saya datang ke sini. So setelah 5 minit saya sumbang saran, telefon balik pegawai dan kata okey, saya nak datang ke sini. Jadi keputusan yang saya buat bukan 30 tahun lah. Yelah, kiranya 2001, kira 24 tahun yang lalu. Satu keputusan yang saya tak pernah menyesal lah. Betul. Apatah lagi jumpa pelajar-pelajar macam anda ni yang dah boleh jadi pengacara kan. Gitulah. Alhamdulillah lah. Itulah sedikit throwback lah ya. Okay. Itulah seronok dengan perjalanan Madam. Untuk soalan yang kedua, kalau dulu Madam hanya seorang guru bahasa Inggeris yang biasa, tapi kini Madam dah bergelar sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Umum. Okey, bila Madam ingat balik apa susah payah Madam daripada dulu sampai sekarang untuk sampai ke tahap tu, apakah yang Madam rasa? Okey. Kalau ikutkan tempoh masa saya berkhidmat dengan jawatan yang saya pegang ni, sebenarnya dia bukan satu pencapaian pun. Ya. Di hati saya tetap guru biasa. Saya tetap guru yang terus mengajar. Guru tu kejayaan yang saya pilih sejak saya saya sambung belajar universiti. Memang saya bercita-cita nak jadi guru. Tetapi jawatan sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Umum tu dia hanya satu amanah yang ditakdirkan lah rasanya. Jadi saya pula saya nak kata pencapaian, saya tak nak guna perkataan tu. Sebab bukan saya kejar jawatan tu. Saya tak kejar pun. Malah awak berdua pun ingatkan saya lama kat Pusat Sumber. Saya lama kat Pusat Sumber. Jadi saya memang menghabiskan hampir 20 tahun lebih sebagai guru di Pusat Sumber. Yang sebenarnya statusnya sebagai ketua unit je. Tapi bila saya menjawat jawatan sekarang ini, dia menjadi satu amanah sebab disesuai dengan tempoh kematangan saya. Betul. Ya. Jadi saya rasa tiba masa dengan grade yang saya pegang, sekarang ini saya dah DG12, bererti saya perlu menggalas tanggungjawab yang lebih besar. Betul. Amanah. Jadi sesuai dengan tempoh saya itulah kan. Jadi macam Madam tegaskanlah, bukan saya kejar pun jawatan ni, tetapi dia datang ketika perkhidmatan saya diperlukan. Betul. Jadi memang sudah tiba masa untuk saya bertukar dari seorang ketua unit Pusat Sumber dan bertindak sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Umum. Dan saya ni advantage yang saya ada mungkin sebab tuanya saya kot. Itu je lah. Itu je. Jadi ketuaan, pengalaman saya tu saya bawa untuk membantu pendidikan umum terus bergerak menyumbang pada pencapaian akademik lah. Itu yang. Okey. Macam yang Madam cerita tadi, Madam ada pengalaman yang sangat-sangat lama dengan jawatan di bawah unit Pusat Sumber. Ya, betul. Jadi apa perbezaan pengalaman jawatan yang dulu dengan jawatan yang sekarang Madam pegang? Tu soalan favourite tu. Banyak kali orang tanya saya tu. Memang beza. Sebab bila saya bertugas di Pusat Sumber, kita tak banyak sangat berinteraksi atau dengan pengguna. Ada, bukan tak ada. Tetapi macam saya juga terlibat dalam perolehan koleksi bacaan dan sebagainya kan. Jadi contohlah saya bagi satu analogi yang agak sedikitlah kasar, macam buku. Kalau kita tak suka, kita campak aja buku tu. Susah-susah kita lupuskan aja. Betul. Tetapi bila saya jadi ketua jabatan,
pendidikan umum, saya banyak berurusan dengan guru. Saya dah tidak fokus pada pelajar saja. Betul. Saya perlu membantu guru bersama dengan saya untuk sama-sama kita meningkatkan prestasi akademik pelajar. Itu tugas utama saya. Sebab sekarang saya bukan fokus pada pelajar tau, guru. Jadi saya tak kalau nak buat cikgu macam buku kan, tak suka je balik. Ya Allah, nakal kan. Tak boleh buat macam tu. Sebab buku tu tak ada perasaan. Jadi bila saya menukar jawatan, banyak benda saya kena belajar. 30 tahun tidak menyediakan saya untuk ni pun. Saya kena belajar lagi. Betul. Saya tak boleh berhenti belajar. Sebab saya selama ni, kalau saya terror pun dengan pelajar je. Bukan dengan cikgu. Sekarang ni nak ajar cikgu pula. Itu satu cabaran lah. Betul. Sebab kita membawa, saya boleh guna perkataannya, sumber manusia. Dan saya kurang ilmu tau dalam pengurusan. Sebab saya adalah pedagogi, mengajar. Betul. Mengajar itu saya punya kemahiran. Kepakaran saya adalah mengajar. Tetapi pengurusan sumber manusia satu ilmu yang sangat baru pada saya. Jadi saya bertatih lagi lah. Saya baru 2 tahun. Saya dilantik masuk tahun ketiga kot. 2022 betul. Tak silap saya. Sebelum saya ya betul, 2022 saya dilantik, maka masih mengajar lagi, masih mencari chemistry antara saya dengan rakan-rakan guru, supaya kita sama-sama boleh berganding bahu dan membantu pelajar. Klien kami pelajar. Tetapi sumber manusia dia adalah guru. Itu sangat pentinglah, ya. Saya rasa sebab awak pun pengurusan perniagaan pun belajar tentang ni kan, pengurusan sumber manusia kan. Itu sebenarnya tak semudah yang kita sangkakan kan. Betul. Yalah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Saya ada soalan sedikit cepu mas untuk Madam. Okey, baik. Kita tahu Madam ni adalah orang yang hebat dalam penggunaan AI di sekolah. Pada era kini ramai pelajar-pelajar sekolah yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam bahasa Melayunya kan. Betul. Apa pandangan Madam terhadap pelajar-pelajar yang menggunakan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain di sekolah? Betul. Sebenarnya penggunaan AI ni kita tak boleh elak. Ia adalah satu kemajuan dalam teknologi maklumat. Sama seperti mana-mana peranti yang kita dapat, ia sebenarnya ibarat gunting ataupun pisau. Ia hanya alat. Tetapi kalau betul gunanya, baik jadinya. Betul. Salah guna, buruklah jadinya kan. Betul. Jadi macam penggunaan AI, saya sebenarnya galakkan. Sebab dalam situasi sekarang yang kita memburu masa, kita banyak tugasan. Jadi kita, AI ni memudahkan tugasan kita. Betul. Tetapi ada tapi AI tak boleh ganti kita. Betul. Sebab ia hanya satu alat yang bantu kita mengurus maklumat tersebut, menyediakan untuk kita. Tetapi dari segi pemilihan, dari segi penakulan, dari segi justifikasi, itu balik pada kita tau. Balik pada kita. Jadi kita tak boleh cedok, letak. Cedok, letak. Tak boleh. Kita guna, tetapi kita kena filter lagi. Kita kena fikir lagi. Sebab AI ni pun random je. Dia bukan kenal kita pun. Kita bagi prompt tu kan, dia bagi je maklumat. Tetapi kita ni lah yang kena mahir dalam menggunakan maklumat AI itu sebaik mungkin, dan dia sama sekali tidak mengganti kita. Kita sebagai pengguna AI perlu ada bahagian di mana kita yang memproses maklumat itu. Kita murnikan lagi. Itu pada saya tetap ada bahagian kita. Tetap ada. Kalau saya rasa dia bukan benda yang diharamkan pun. Tetapi AI tidak boleh sama sekali mengambil alih 100% kerja kita. Betul. Kalau macam tu AI lah masuk Dewan Peperiksaan kan. Betul. Kan? Muka Alip, gambar AI Alip. Lepas tu bagi kertas soalan, AI jawab, kita relax je duduk kat kedai kopi kan. Macam tu. Tapi tak semudah itu. Dia memudahkan saja.
Okey. Soalan terakhir. Soalan cepu perak ke cepu gangsa tak ada? Macam yang low grade sikit lah. Tak ada? Macam Soalan terakhir. oh, okey. Jadi, sekejap. Boleh tak apa, silakan. Alif sekarang silakan. Alif nak tanya apa? Madam. Alamak, kita macam berebut-rebut. Tanya dulu sebelah. Oh, saya juga tanya. Allahu Akbar. Okey. Apa ni, dah masuk semester 2 kan? Rasa dah boleh menyesuaikan diri tak dalam rentak belajar sebagai pelajar diploma? Alhamdulillah, sejak dah naik semester 2 kita dah banyak improve diri kita, sebab semasa semester pertama kita baru nak kenal erti macam mana pelajar diploma, macam mana diploma di college vocational. Bila naik semester 2 kita dah banyak belajar daripada kesilapan. Kita mula buat tugas-tugasan PB awal, siapkan awal. Tak adalah kita macam serabut di last minute. Betul. Ini baru testimoni. Ini baru betul. Wawa macam nak tanya saya je tadi. Apa soalannya? Saya cuma nak medium bagilah kata-kata semangat untuk pelajar-pelajar SVM yang baru masuk, pensyarah-pensyarah muda, dengan kami yang hampir nak menghabiskan diploma ni lah. Okey, baik. Saya sebenarnya sebagai tenaga pengajar kan, saya tak nak letak jangkaan yang terlalu tinggi, tapi saya ada satu jangkaan, expectation lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil expectation. Saya nak apabila pelajar datang ke sini, sepanjang proses daripada SVM sampai ke diploma, dia satu proses. Dia nak tengok membangunkan diri. Saya nak anda semua, pelajar-pelajar ni, dari zero ke hero. I want you to create your own history. That's who you should be. Macam semua pelajar yang datang ke college vocational sebenarnya untuk untuk menjadi cemerlang di tempat lain, bukan di sekolah lama. Bukan di sekolah lama. Sekolah lama tu memang awak dah kita terasa macam kita terasa macam kita dah tak boleh bersaing dah. Kita dah tak boleh bersaing. Kita rasa macam apalah nasib aku ni kan. Macam tu. Tapi bila saya rasa batch awak semua, pelajar-pelajar lain bila datang ke KV, kat sini boleh lah. Boleh lah. Macam dulu tak boleh cakap bahasa Inggeris, kat sini boleh lah. Ada perasaan tu. Jadi college vocational ni memberi awak peluang kedua, ketiga, keempat, kelima untuk awak berjaya. Apatah lagi college vocational perdagangan. Memang yang tersohor dengan prestasi akademik daripada yang saya sebut dulu kan, 24 tahun yang dulu sampai sekarang. Saya rasa college vocational masih mengekalkan prestasi akademik tau. Adik-adik junior awak tu pecah sejarah tau untuk 100% pencapaian SVM. Untuk keseluruhan, tiada mana-mana pelajar yang sangkut, yang mengulang. Tak ada. Masya Allah. Itu semua hasil ialah tenaga pengajar satu dan juga inspirasi barangkali pelajar-pelajar senior. Mereka melihat peningkatan, merasa macam nak jadi macam dia orang. Macam itulah lebih kurang. Okey. Baiklah Madam, terima kasih untuk semua jawapan-jawapan yang sangat memberikan inspirasi kepada penonton, kepada pendengar di luar sana. Mungkin Madam boleh dijadikan sebagai suri teladan bagi mereka-mereka di luar sana untuk mencapai cita-cita mereka sehingga ke Menara Gading. Baiklah, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun yang ringkas, iaitu anak dagang berjiwa besar, ilmu dicari, tak kira masa. KV Perdagangan terus bersinar, moga berjaya capai cita-cita. Baiklah, kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dagang di hati.